Kalau kuih yang ni pula, dia rasa macam pejal and then 100% original ubi leka kita tau. Siapa sini suka kuih kukus yang lembut, wangi santan dan rasa kampung ori? Hari ni saya nak share cara buat kuih kukus ubi leka versi mudah dan tak renyah. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Mula-mula, masukkan ubi siap masak dari ubi leka ke dalam blender. Tambah tepung beras, tepung ubi, gula, santan, sedikit air, garam dan pewarna. Blend semua sampai adunan betul-betul sebati dan licin. Lepas tu, sapukan sedikit minyak pada bekas supaya adunan tak melekat. Tuangkan adunan tadi ke dalam bekas dengan perlahan. Seterusnya, kita kukus adunan ni. Tutup bekas dengan aluminium foil dulu supaya air wap tak masuk dalam adunan. Kukus je sampai kuih masak dan naik cantik. Bila dah siap, keluarkan kuih dan biarkan sejuk sikit. Potong ikut saiz yang korang suka. Akhir sekali, balik-balikkan kuih dalam parut kelapa yang digau dengan sedikit garam. Dah siap. Kuih kukus lembut, wangi dan penuh rasa nostalgia. So, bagi siapa yang nak cuba resepi ni, boleh check out kita punya beg kuning dekat TikTok kita ya. Baiklah, saya nak makan dah ni dah. Sedap lajak ya tak?